Ramai orang sangka beli emas hari ini esok terus untung. Hakikatnya bukan macam tu cara emas berfungsi. Emas ialah aset jangka panjang. Secara purata harga emas menunjukkan peningkatan dalam jangka panjang. Namun prestasi sebenar boleh berubah mengikut keadaan pasaran. Sebenarnya ada 3 strategi asas untuk menjana manfaat daripada emas. Pertama, gold saver. Beli dan simpan emas dalam jangka panjang. Apabila harga meningkat, barulah jual untuk ambil keuntungan. Kedua, gold investor. Strategi beli ketika harga lebih rendah dan jual apabila harga lebih tinggi. Mesti tuan-puan pernah dengar, buy low, sell high. Tetapi strategi ini memerlukan ilmu analisis teknikal supaya kita tahu bila masa yang sesuai untuk membeli dan menjual. Ketiga, gold dealer. Selain menyimpan emas, kita juga boleh membina bisnes dengan membantu lebih ramai orang mula menabung emas. Apabila orang membeli melalui kita, syarikat akan memberikan komisen mengikut terma yang ditetapkan. Jadi, sebelum mula menyimpan emas, tentukan dulu matlamat tuan-puan. Apabila tuan-puan nak simpan, adakah tuan-puan nak simpan kekayaan berdagang emas atau bina bisnes emas? Kalau tuan-puan nak belajar cara menyimpan emas dengan betul dan dibimbing secara percuma, boleh rujuk pin video Hana di profil. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.